Pelakon Diana Daniel meluahkan harapan agar dakwaan membabitkan bekas suaminya, Farid Kamil, berkaitan kes penyalahgunaan dadah tidak benar. Saya harap itu tidak benarlah. Memetik laporan Cosmo, menurut Diana beliau memilih untuk bersikap terbuka dan mendoakan yang terbaik khususnya demi memastikan urusan penjagaan anak-anak bersama bekas pasangan berjalan dengan baik. Guys, sebelum kita lanjutkan, jom subscribe Drama 2. Sebenarnya saya ada ditanya wartawan beberapa hari lepas tapi sejujurnya saya tak tahu apa-apa. Apa yang saya boleh cakap, saya doakan yang terbaik. Semoga kita semua, saya dan dia dapat co-parenting dengan baik. Itu target saya lah. Saya mengharapkan yang terbaik untuk dia. Saya mahu dia selalu berjaya. Saya pun tak boleh komen lebih lanjut sebab tak tahu apa yang terjadi sekarang. Tapi sebab ditanya, saya cuma nak katakan saya tidak tahu. Katanya pada majlis pelancaran produk Numinara yang berlangsung hari ini. Mengulas lanjut, pelakon filem Imaginoor itu memaklumkan bahawa Farid masih menziarahi anak sulung mereka Muhammad yang kini mengalami masalah lumpuh pada bahagian wajah. Hubungan itu masih sama lagi, anak-anak tidak boleh hidup tanpa dia. Dan saya nak semua tahu saya benar-benar mahu hubungan baik ini berterusan, ujarnya. Diana turut menegaskan peranan seorang bapa amat besar dalam kehidupan anak-anak walaupun ikatan perkahwinan mereka telah berakhir.